Assalamualaikum guys. Okey tak Aifah punya perkongsian motivasi ni kan. Saja je untuk ingatkan diri sendiri dan sikit sebanyak dengan harapan dia memberi manfaat lah pada tuan-tuan dan puan. Yalah kan kita kena berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran kan. So Aifah share lah sikit-sikit benda yang Aifah tahu kan, yang apa ilmu-ilmu yang Allah kongsi, ilmu yang ada pada Aifah ni kan, yang dikurniakan Allah Ta'ala ni kan. Jadi dalam semua perkongsian ni kan, dia akan membentuk diri anda lah. Sama ada anda berminda akhirat ataupun berminda dunia lah kan. So senang cerita macam ni lah tuan-tuan puan. Nak tahu beza dia senang je. Antara orang yang berminda dunia dengan berminda akhirat ni. Pertamanya katalah anda diuji dengan demam kan. Apa yang anda buat dulu? Adakah anda terus beli makan Panadol, jumpa doktor? Atau minta tolong Allah Ta'ala dulu, solat sunat dulu kan. Kalau orang minda akhirat, dia minta tolong Allah dululah. Nak buat apa-apa keputusan kan, dia kena solat istikharah kan, dia kena check dengan Allah dulu. Dan apa yang dia buat tu, dia kena pastikan dia berkaitan langsung dengan Al-Quran dan Sunnah lah, ikut hukum makam yang disarankan oleh Allah dan seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah kan. Dia tak retaliate dan dia tak ni lah dia tak memfitnah orang dan sebagainya kan. Jadi pada akhir zaman ni kan, ramai yang mengambil tindakan yang dunia dululah. Maksudnya dia akan ambil tindakan untuk memfitnah, mengadu domba untuk saman sana, saman sini kan. Sebab pada diorang dunia ni lagi penting lah. Tapi pada yang minat akhirat tak, dia akan bersabar dan mendirikan solat kan. Cerita dia yang meminat akhirat ni, dia akan relax-relax je. Sebab dia tahu yang semua benda kan datang dari Allah Ta'ala. Semua dugaan kan, dugaan sakit pun datang dari Allah. Reda dengan Allah kan. Kalau tak reda, nak buat macam mana kan. Nak lawan-lawan pun sakit tu tetap ada kan. Kita je yang kena ikhtiar macam mana untuk atasi sakit tu, sambil berdoa kepada Allah, semoga Allah bagi penawarnya. Kalau Allah juga dengan harta benda pun sama juga kan. Dugaan tu datang di tempat yang tidak dijangka pun sama kan. Kita lek-lek je. Sebab yalah, kita pun datang daripada seekor sperma, daripada berbilion-bilion, bermilion-milion kan, yang tak ada nilai tu kan. Tapi kita dah membesar, dah jadi kaya raya, kita sombong dan kita ambil tindakan untuk retaliate lah kalau kita ada apa-apa masalah. Kalau kita diduga kan. Tuan-tuan puan, apa kata kita belajar reda? Reda je kan. Sebab Allah tu adil. Kalau tak dapat settle kat dunia, kita settle kat akhirat. Alright? Okay. Assalamualaikum. Bye.